Inilah dia head engine korang. Di sini kita nak belajar pasal head apa yang ada dalam ni. Pertama sekali, ini adalah cap head, penutup head. Kita cabut Antara permukaan ini dan juga cap head ada o-ring dia. Nanti aku masukkan dia punya gambar. Lepas kau buka, kau akan nampak macam ni. Buka skru ni, maka bolehlah buka benda pertama iaitu cam holder. Cam holder rapat sikit aku nak tunjuk. Ada dua. Satu belah sini, satu lagi belah sini. Apa beza dia? Okey, kita angkat dulu. Ini cam holder yang pertama. Angkat yang kedua. Ini adalah cam holder kedua. Okey. Ini adalah bahagian dalam cam holder dia. Mari sini. Bahagian sini, sini adalah sangat sensitif disebabkan pergerakan camshaft. Ini camshaft. Okey. Bila benda ni berpusing, sudah semestinya permukaan cam holder pun kena bersih, jangan kotor, jangan ada calar. Kalau tidak nanti boleh bunyi bising. Ini yang makan ribu ni. Okay. Selepas tu kita ada cam holder. Kita cabut yang pertama dan juga kedua. Nak mudah kenal, ini bahagian intake, cam bahagian intake, cam bahagian exhaust. Macam mana nak tahu? Ada marking dekat cam dia. Rapat sikit aku tunjuk. Kalau kau pusing cam ni, ada tulisan X. Okay. Ini in. In ni maksudnya intake. Intake ni maksudnya dekat bahagian intake lah. Ni intake. So dia duduk yang ni. Yang ini tak boleh dipasang ke sini. Faham? Dia mesti dipasang di sini. Ini pula yang dekat dengan bahagian exhaust. So ini adalah cam belah exhaust. Marking dia kat mana? Marking dia kat sini. Nampak? Ada X. Okey, ini adalah cam intake, cam exhaust. Okey, tolak ke tepi. Selepas kita buka, kita akan nampak rapat sikit. Kita akan nampak spark plug. Okey, spark plug duduk dekat sini. Macam mana nak masuk? Dia masuk ikut depan ni. Macam ni. Dalam dia macam ni. Faham? Okey, luar dia nak pasang begini. Okey. Kalau dekat cap head, dia akan tertutup begini. So korang akan masukkan plug ikut lubang tengah ni untuk tukar dia punya plug. Sebab tu tukar plug ni agak susah. Okey. Sambung pula. Bila kita tengok kat dalam, kita akan nampak rocker arm. Rocker arm dia bergerak macam ni Dia tak sama macam Yamaha. Sama juga ini bahagian exhaust. Dekat rocker arm pun ada juga dia punya marking. Rapat sikit. Rocker arm intake. Nampak ni ada in. Dan juga rocker arm exhaust. Nampak ni ada X. Dua-dua ni tak boleh tersalah pasang. Kalau kita angkat, kita alihkan rocker arm, kita akan nampak valve. Tapi benda pertama akan nampak adalah shim. Shim ni adalah satu bentuk permukaan yang duduk atas bontot valve. Shim macam mana? Ni contoh yang aku dah buka. Rapat sikit. Ini adalah shim. Shim mesti diukur mengikut ketebalan dia. Nampak? Ini adalah shim asal yang aku ambil pada bahagian sini. Dan bila kita dah buka shim ini, barulah kita nampak bontot valve kat sini. Ini adalah bontot valve yang tengah-tengah, manakala kepala valve dia dekat depan. Macam ni. Ini kepala valve Valve belah exhaust, valve 2 ni belah intake dan dua valve yang lebih kecil ni adalah bahagian exhaust. Okey. Ini pula adalah bahagian spring valve. Nampak ni yang berlika-lika ni? Ni. Ini adalah spring valve. Spring valve ada 4 biji. So itu sahaja perkongsian kita untuk head RS. Semoga membantu. Mana-mana nak servis korang punya Honda RS, RSX, link di bio. Jumpa di sini. Standard saja, Modi jangan datang. Bye bye.